Oh, gila Smackdown semalam. Ada api yo. Sorry geng, lambat sikit update sebab semalam aku busy gila. Habis ada event, habis malam ni aku settle layan. Jom kita review apa yang berlaku dekat Smackdown semalam. Amat dahsyat. Yang belum follow kasih follow dulu Makasih. Opening show Smackdown kita ada The American Nightmare. Crowd dekat Australia pun not bad juga. Lepas tu aku suka diorang punya design entrance ni, ada gambar diamond depan tu kalau korang perasan. Sangat-sangat lawa. First kita ada segmen Cody lah. Macam biasa dia nak promo match dia dengan Seth Rollins untuk Men's Crown Jewel Champion esok. Esok apa hari ni lah, malam ni. Sorry malam ni. Esok pula. Seth Rollins pun pagi semalam dia Paul Heyman masa nak kick off Road to Crown Jewel tu kan. Ada segmen lah pagi tu. Si Paul Heyman bagi mic dekat Seth Rollins. Dia sekadar buka cermin mata, lepas tu dia belah. Macam ada konflik je dekat division ni. First match kita ada United States Champion Open Challenge Sami Zayn. Aku tertunggu-tunggu siapakah pencabar untuk Sami Zayn. Mula aku ingatkan Obah Fahmi ya. Rupa-rupanya former US Champion Shinsuke Nakamura is back. Lama kita tak nampak dia. Last tak silap aku masa qualifying King of the Ring tak silap aku. Tu dah tak nampak dah muka Nakamura ni. So diorang Nakamura datang dengan lagu macam ala-ala lama sikit dia kan. Tengok pun dah tak macam bawa watak heel. Kalau takkan bebel lidah. Kalau takkan dia keluar matanya dia colorkan hitam, lepas tu giginya mula berdarah lah apalah kan. Ni macam nak turn heel, nak turn face balik je kan. Okey juga. Tapi match ni best gila. Haluva kick dekat bawah, pumpang dekat atas. Nampak cara macam Nakamura ni boleh dapat. Tapi hujung-hujung end up what a match. What a comeback. Match DQ selepas berada ni kacau. Mula aku ingatkan Sting dia tarik kaki Nakamura, ref dah bunyikan lonceng DQ, dia naik atas. Aku perasan alamak, Tama Tonga lah mat. Lama tak nampak Tama Tonga ni. Dulu berkawan baik dengan Jacob Fatu. End up budak-budak MFT ni naik atas muka berceloring, membantai si Sami Zayn dan juga Nakamura ni. Nampak macam best storyline ni kan. Nakamura pun dah ada balik. So yang aku tak puas hati, kenapa lah Tama Tonga join MFT ni. Kesian Jacob Fatu. Okeylah, jadi solo lah Jacob Fatu lah. Lepas tu kita ada Champion versus Juila dan juga Kiana James. So match ni pun best juga. Entertain gila. Stephanie Vacquier start match ni. Bantai Juila kau-kau, bantai Kiana James. Lepas tu Tiffany Stratton masuk pun memang tak kasih chance dekat Juila dengan si Kiana James ni. End up si Kiana James kena moonsault dengan Tiffany Stratton, pin settle. Walaupun diorang akan ada match malam ni, bagi aku match yang dia buat semalam dekat Smackdown sangat-sangat best. Dan ending dia macam ni kan. So kita dapat tengok yang men punya tegang ni. Tegang Cody Rhodes dengan Seth Rollins. Tapi untuk woman punya kita nampak macam fair play lah. Tapi aku tak sabar juga nak tengok match diorang malam ni. Lepas tu kita confirm akan ada match woman tag team mungkin dekat Smackdown minggu depan. Lepas tu pun ada bukan Cody Rhodes, siapa namanya, Drew McIntyre dan juga Jacob Fatu pun match minggu depan. Lepas tu kita ada WWE Tag Team Champion Street Profit versus Wyatt Singh. Match ni tak berapa panjang sangat. Aku tak tahulah, masa live aku rasa panjang kot, tapi mungkin dia dah potong-potong sikit. So bagi aku match okey-okey je. Dapatlah tengok si Montefort ni terbang-terbang. End up hujung-hujung si Wyatt Singh ni retain lah, walaupun tak nampak kelibat si Uncle Hudi ni. Si Montefort tu lah, dia nak buat finisher, dia nak lompat buat frog splash. Dexter Lumis ni tarik Joe Gacy ke bawah, salah landing, Dexter naik, dia dengan Joe Gacy buat tag team punya finisher, pin settle. Mula aku ingat habis macam tu je. Tengah-tengah flag title, tiba-tiba datang lagi budak-budak MFT ni. Alamak, budak-budak Samoa ni kan. So kita dapat tengok face to face diorang, budak-budak MFT dan juga budak-budak Wyatt Singh ni. Walaupun tak ada Uncle Woody, Nikki Cross selamba badak dia je, buat keras dia je, buat muka garang dekat si siapa namanya ni, aku pun dah lupa namanya, Solo Sikoa.
Lepas tu solo squad ada bla bla, dia malah nak lawan perempuan. Mungkin akan ada feud antara dia orang ni, macam best juga kan. Tapi pening lah. Kau nak feud mana satu ni? Kau nak Sami Zayn dengan Nakamura ke nak feud dengan Wyatt Singh? Dah halang nak dekat Survivor Series ni kan. Kalau boleh bergempulan, nak lawan dengan bergempulan. Ini baru betul main event, last man standing match. Mula aku ingatkan match ni akan bukanlah jadi main event, tapi jadi main event. Wow. Sebab itulah dua wrestler ni jadi favourite wrestler aku. Match memang sangat entertain, best gila. Penonton bersorak, this is awesome. Wah, kesian dekat si Aleister Black ni, terbang sana terbang sini, tercampak sana tercampak sini. Nampak macam si Damian Priest ni boleh menang. Sampai si Aleister Black ni terbaring ke atas table announcer tu 2 kali sampai 9. Ref kira sampai 9. Dia sempat bangun. End up hujung-hujung datanglah si bininya Aleister Black ni, Zelina Vega. Nampak tu kalau kau perasan kat kamera, dia bagi something dekat Aleister Black. Si Damian Priest dah tengah nak buka baju, pam dia kasi fireball lah dekat si Damian Priest. Black mass sekali, Damian Priest pun jatuh ke bawah. Aleister Black menang. Ref kira sampai 10, Damian Priest tak bangun. What a moment for Aleister Black. Badan dia aku minat lah, lean gila. Lepas tu hujung-hujung tu kita dapat tengok yang doktor-doktor datang. Macam aku predict, mungkin akan ada salah seorang yang akan injured. So nampak si Damian Priest ni injured dan mukanya kena bakar. Aku rasa next nanti dia akan buat comeback. Dia akan jadi watak heel dan mukanya macam bakar-bakar sikit. Stylo. Apa-apa pun malam ni, siapa yang free, kita layan Crown Jewel. Watch along insyaAllah. Kalau korang tengok pukul 8 nanti nampak live kat tepi tu kan, join lah kan. Kalau tak nampak tu maksudnya aku belum balik kerja lagi. Okay kan, kita jumpa malam ni pukul 8 malam, Crown Jewel. Yeet. Lagi benta.